kerja jahat itu terbongkar, maka kan ada permintaan para sahabat untuk ambil tindakan yang keras. Muhammad bunuh sahabat dia. Itu ayat dilema. Jadi suasana dilema itu kita boleh letakkan sebagai salah satu tanda alamat wujud An-Nasir itu. Sebab kalau solid sesama orang beriman je, suasana dia akan sentiasa meyakinkan antara satu sama lain. Dia bukan dilema. Tak ragu lah. Tak ragu. Dan memang kerja mereka pun buat keraguan. Antara sikap yang dijelaskan oleh Al-Quran, kufar wal munafiqin, para ulama tafsir menafsirkan macam mana nak lawan kufar dan macam mana nak lawan munafiqin. Lawan kufar ditafsirkan lawan dengan aslihah, dengan senjata, dengan penuh kekerasan. Sementara munafikin lawan secara hujah. Apabila lawan secara hujah, maka ini dapat menyedarkan kita bahawasanya ciri-ciri dan penampakan mereka tak boleh dikenal pasti, maka sia-sia ayat Al-Quran yang menyuruh kita supaya berjaga-jaga, supaya menentang hujah mereka ataupun cara mereka mainkan media. Maksudnya boleh dikenal pasti. Dan begitu juga reaksi-reaksi Nabi SAW apabila berdepan dengan gejala-gejala mereka. Allah menetapkan reaksi Nabi itu berdasarkan penurunan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh sikap perbuatan mereka. Disebabkan itu, walaupun kita mengetahui kepala kepada puak munafik di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay. Tapi nama Abdullah bin Ubay tak pernah disebut dalam Al-Quran. Sebab itu Allah mengajar kita sebagai satu teknik supaya tak perlu sebut nama.